So guys, kita tengok satu portable fan harga murah. So ini daripada brand Yodevo, modelnya ialah M01. Harganya dapat dalam RM30 saja. Bawah RM50 memang lebih murah lah. So kelebihan dia, ini jenis design yang korang boleh lipat dia punya kepala lah. Kipas ni ada dua version, 2000 mAh dan yang ini ialah 4000 mAh. So dalam kotak korang akan dapat user manual, USB-C cable, lanyard korang nak gantung, dan ini kipas lah. Ini kipas dia. So ada warna putih, warna hitam dengan warna pink. Right, so saya ambil warna putih lah sebab warna hitam saya dah banyak sangat. Dia punya button cuma dekat bahagian sini saja, ada dua, tambah dengan tolak ni. Tapi kalau nak turn on kena tekan tambah lama-lama lah. Tambah lama nanti dia akan on lah. Adjust speed, tambah. Satukan speed, tekan tolak saja. So dia dalam 5 speed lah. Dan kelebihan dia, korang boleh lipat lah. So misal kata kalau korang nak pakai, nak gantung kat leher, pakai lanyard ni, dia jadi macam ni lah. Tak payah korang nak pegang-pegang. Ataupun nak letak kat atas meja, letak macam ni pun boleh juga. So dia punya maximum output dia 4.5 watt. Dan saya rasa dia punya kelajuan dia biasa-biasa je lah. Okay, kenalah dengan harga bawah RM50. Jadi kalau korang berkenan dapatkan kipas ni, boleh dapatkan sekarang.